Hai, selamat petang. Ray lagi. Setiap hari saya akan bagi pengetahuan lain-lain. Okey? Hari ini ada satu titular tanya I tentang packing blade. Macam mana nak buat pilihan? Okey, like hari ini dalam tangan I ada dua jenis packing blade biasa, okey, plastik. Satu aluminium packing blade. Bang, apa beza mereka? Yes, bang, aluminium blade memang efficient, cutting power lagi kuat. Okey, dia memang untuk hilangkan kulit limau dengan orang yang boleh profesional pakai dengan rotary machine. Okey, yang untuk packing blade biasa kan, memang dia untuk cutting, polishing, finishing juga. Okey, tapi kan, you tengok interface ini, dia tepi dia lembut, boleh main dekat corner-corner tempat ni. Tapi ini keras, susah nak kontrol, faham? Okey, jom kita tengok beza dia dengan ini. Aluminium blade, kerana banyak orang dia adalah packing blade biasa. Kita hari ini kita tengok aluminium layan dengan kulit limau macam mana bang. Mesin polish ini sudah ada dengan packing blade aluminium anti-rain. Kita pakai Cyclone series polisher rotary. Lagi Pat Jeans anti-rain rotary. Okey, lah ikut I. Apa compound kita pakai? Kita pakai Fury 1.0 juga dengan tadi I tunjuk punya packing blade lain. Nampak? Banyak teruk. Okey, tengah sini sangat teruk, nampak dia berkulit limau. Okey, lain. Sekarang I nak layan dekat sini jom. Fury 1.0 sama, pakai compound lebih sikit. Okey, speed tak payah cepat, speed 1 saja. Okey, buka compound dulu tempat nak layan. Bang, tak payah tekan, layan je bang. Okey bang, lain. Kita tengok balik kali pertama yang sudah layan. Sebelum kulit limau layan sangat blur. Dengan selepas bang, kulit limau sudah layan bang, nampak beza dia. Kali kedua dengan Fury 1.0. Okey bang, lain. I kasih tengok sikit. Banyak teruk kan bang. Lain. Tengok sini bang. Wah bang, terus nampak lulus. Nampak Fury 1.0 selepas kulit limau dengan sebelum. Kasih terus, I lap sikit. Tengok selepas layan kulit limau berkilat. Wow, wet gloss ni bang, licin. Ini aluminium blade memang more of professional. Kasih orang yang memang pandai handle dengan rotary machine, dengan polishing skill penuh bang, kerana ini barang memang cutting power dia cepat. Okey bang, nak tahu lebih pengetahuan atau lebih information daripada kita, boleh contact Ray sekarang bang. Tengok sekali kita punya packing blade.